Hari raya nanti, anak-anak kita mungkin akan terima banyak duit raya. Mereka mungkin nampak jumlahnya besar. Tapi bagi kita sebagai ibu ayah, itu sebenarnya satu peluang pendidikan keuangan yang sangat berharga. Inilah masa terbaik untuk ajar mereka beza di antara duit untuk habis dan duit untuk simpan untuk masa depan. Bayangkan kalau setiap tahun kita asingkan sebahagian duit raya anak dan tukarkan kepada emas. Konsisten 10 tahun walaupun sedikit setiap tahun, gram emas akan terkumpul tanpa kita sedar. Bila anak masuk universiti nanti, kita tidak lagi pening cari duit pendaftaran. Bila mereka dewasa, mereka sudah ada aset atas nama sendiri. Itu bukan sekadar simpanan. Itu hadiah jangka panjang daripada ibu ayah. Raya bukan hanya tentang baju baharu dan kuih raya. Raya juga tentang bina masa depan generasi kita. Kalau kita boleh rancang baju sedondon setiap tahun, kenapa tidak rancang simpanan emas untuk anak-anak setiap tahun? Mulakan dengan satu keputusan kecil tahun ini dan lihat bagaimana ia akan jadi hadiah paling bernilai untuk mereka suatu hari nanti. Bagi yang ingin memulakan simpanan, Tuan Puan boleh isi borang sign up untuk saya bantu Tuan Puan daftar sebagai ahli dan bimbing Tuan Puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk Tuan Puan.